Saya Abang Nadir. Saya Jia. Saya Darwin. Saya Lion. Hai, bersama dengan Abang Nadir dan... Saya Lion dalam Ciki Boom. Lion, dah lama Abang Nadir tak duduk dalam konti ni. Rindu rasanya pada adik-adik semua. Betul tu Abang Nadir. Abang Nadir, kenapa NCB senyap je? Dia tidur ke? Betul lah. Cik Abby, kenapa senyap je ni? NCB. Bangunlah NCB. Ya. Saya ada ni. Saya tak tidur. Mana boleh saya tidur? Kalau tak adalah yang nak bagi maklumat dekat awak semua. Kalau NCB tak tidur, NCB buat apa tadi? Tadi tu saya sedang membaca dan membalas komen-komen di Facebook Ciki Boom. Lah, ya ke? Terima kasihlah sangat-sangat Cik Abby sebab sudi tolong kami, ya? Tak apa, kita kan satu kumpulan. Sama-sama kita tolong-menolong. Baiklah, kepada adik-adik yang nak hantar komen dan pendapat atau apa-apa pandangan, boleh hantar ke Facebook, Instagram dan Twitter kami di Ciki Boom TV Tour. Hantar tahu kawan-kawan sebab kami akan membaca setiap minggu. Abang Nadir, ada komen tak? Lion, Abang Nadir tak tengok Facebook. Abang Nadir periksa email. Oh, ada email penting ke? Mestilah ada, Lion. Abang Nadir selalu terima masalah mengenai berat badan. Mereka ni, Lion, sedih tau. Mereka susah nak bergerak, susah nak tidur dan yang paling kesian sekali, kawan-kawan mereka ni tak nak kawan dengan mereka. Yelah, saya pun kesian mereka. Tapi hari ini berita apa? Nak tahu berita pagi ni? Jom kita tengok. Hai kawan-kawan, saya nak tunjukkan bagaimana pembuatan tauge. Mula-mula, kacang hijau perlu dibasuh. Kena basuh sampai bersih. Lepas tu, kacang ni akan dikumpulkan dalam satu bekas yang sangat besar. Kacang-kacang ni juga perlu disiram dengan air supaya sentiasa dalam keadaan lembap. Tengok tu kawan-kawan, kacang tadi dah mula bercampur baru. Dah bertukar menjadi warna putih. Ekornya semakin besar dan memanjanglah. Wah, tauge dah menjadi besar dan tinggi. Jadi, dah boleh diambil. Lepas tu, tauge ni semua akan dibasuh. Kena basuh lagi ya kawan-kawan. Sebab kita kena pastikan ia sentiasa bersih. Kemudian, tauge-tauge ini akan ditos supaya ia kering. Selepas tu, bolehlah dibungkus untuk dipasarkan. Itu dia berita hari ini kawan-kawan. Tapi kan Abang Nadir, saya kasihan dia dengar pengirim email tadi. Betul tu Lion. Bukan dia saja yang menghadapi masalah berat badan ni. Ramai lagi kawan-kawan yang mengalaminya. Betul tu Abang Nadir. Laporan oleh Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan ASEAN mendapati beberapa negara di ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand berhadapan masalah berat badan berlebihan. Ayah, ini sangat teruk. Ini tandanya kanak-kanak di Malaysia tak sihat.
Ya Lion, betul tu. Sebenarnya Abang Nadi dah terima email dari 2 orang kanak-kanak yang mengalami masalah berat badan. Dan Abang Nadi dah suruh Darwin dan Jia bantu mereka. Hei, betul ni? Betul. Awak mesti nak tahu siapa mereka kan? Jom sama-sama kita saksikan. Kasihan dengan mereka ya kawan-kawan. Sebenarnya mereka pun tak nak jadi macam ni. Betul tu Lion, yang tu Abang Nadi setuju. Sepatutnya kawan-kawan yang berada dalam kesusahan, kita kena bantu mereka. Tapi kan Abang Nadi, Tak apa Lion, kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi, mari sama-sama kita tengok perkembangan adik Khairi dan Safri. Sungguh sedih rasa di ini tak larat. Aku nak berlari-lari. Badanku besar tak seperti yang lain. Selera makanku sangat menjadi. Senam memang ku tidak buat lagi. Risau hatiku melihat diri ini. Sedih bila ku tak larat berlari. Bagaimana harus ku buat lagi, tak nak jadi badan seperti ini. Kawan-kawanku tolong fahami diri aku, tidak mahu jadi begini. Masa yang ada dalam 3 minggu ke. Yang 3 minggu ni kita guna because nak cari mesin pernafasan tu pun ambil masa. And then pada masa tu kita all team akan work together and plan together lah based on assessment bila dia masuk. So yang paling nak start shooting untuk sampai bulan puasa. Physio, I think the sport physician will come in to help to be more objective in the physio. And then our dietitian, once he's in, we'll start evaluate his routine meal, which I think we have an idea already. So activity yang akan jalan nanti yang terus sekolah, he will go to school, routine. So other parts like dietitian, physio, exercise, psychology and all is in between classes. Hai kawan-kawan, hari ini saya Darwin dan saya Jia dalam CB Crew. Tentu kawan-kawan nak tahu cerita tentang Safri dan Khairi, kan? Sebenarnya mereka belum menjalani rawatan di hospital. Betul tu Jia. Kalau nak mengurangkan berat badan, mestilah mengetahui keadaan diri sendiri. Barulah selamat. Hari ini Safri masuk hospital. Kalau nak tengok. Devin tengok. Ya, saya nak tengok. Kawan-kawan di rumah semua nak tengok. Betul-betul nak tengok. Okey, jom kita pergi tengok. Jom.
Safri, buat apa ni? Sihat tak? Senyum. Safri buat apa ni? Nawat. Nak tidur dah malam ni kan? Okey, Safri, malam ni kita nak buat ujian tidur tau, Safri. Boleh? Okey, abang nak minta tolong Safri sikit, boleh? Okey, Safri kena bagi kerjasama. Okey. Apa yang abang suruh buat, Safri buat. Okey? Okey. Okey, sekarang Safri duduk dulu. Safri duduk. Okey. Safri buat apa? Safri okey tak? Okey. Okey. Senyum sikit. Safri, ni nak tampal kat hidung. Tahu? Nama siapa? Okey, Safri. Abang nak pasang tali pinggang ni kat perut. Boleh tak? Boleh. Okey. Tahu? Tahu Safri? Abang Nadir, saya risaulah. Safi dan Khairi tak pergi sekolah sebab mereka tinggal lama di hospital. Taklah Lion, kat hospital pun ada sekolah juga. Jangan risaulah, mereka takkan ketinggalan pelajaran punya. Betul tu. Menurut laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia, terdapat 13 buah sekolah dalam hospital di Malaysia. Abang Nadir, apa aktiviti mereka di hospital? Kawan-kawan di rumah pun nak tahu juga. Ada banyak aktiviti di hospital. Ada fisioterapi, ada penjagaan makanan, ada pemeriksaan kesihatan. Banyaklah. Davin, saya dengar Safri ada sedikit masalah bila nak buat rawatan fisioterapi. Betul ke Cia? Macam mana tu? Kalau nak tahu, jom tengok ni. Nak balik kan? Nak balik sampai pintu. Nanti kita tolak aja. Safri kena tekan sendiri. Ayah tolong sikit je. Okey, go.
masalah dia. Kesiannya dia. Apa kata kita bersenam bersama dia? Mana tahu, mungkin dia berasa lebih gembira jika kita ada. Jom boleh. Jom lagi. Come on. Dari depan. Boleh. Yeay, dah buat dah. Masih lagi bersama kami di Cikibum FM. Banyak info yang kita dapat kan, Abang Nadi? Betul tu Lion. Abang Nadi suka dengan penerangan tentang kawal pemakanan. Jangan tak tahu, kanak-kanak pun boleh kena penyakit diabetes juga kalau kita tak kawal pemakanan mereka. Saya setuju dengan Abang Nadi. Nak turunkan berat badan, bukan senaman saja kita nak kena jaga. Pemakanan pun sama. Abang Nadi, mereka nak buat apa lagi? Hello Safri, saya Dr. Lim dari bahagian endokrin. Hari ini doktor nak cakap mengenai komplikasi dari segi obesiti. Kenapa Safri dekat sini? Nak kuruskan badan. Okey, kenapa nak kuruskan badan? Nak masuk Cikibum. Safri pernah dengar tak kencing manis? Penyakit kencing manis. Kencing manis boleh potong kaki. Betul. Salah satu daripada komplikasi dia. Sebab saraf tak boleh saraf itu bila luka tak rasa apa-apa. Lama kelamaan pun takut nanti kena belah sini. Bukan belah kepala. Tempat yang biasanya kena potong itu tempat jari dengan yang hujung-hujung ini, kaki dengan apa? Sebab kencing manis. Dia saraf tak boleh guna. Kalau ada kencing manis hitam macam ni. Hitam macam ni. Dekat leher. Tengok ada masalah hitam dekat leher kan? Ini bakal mungkin ada masalah dengan gula. Jika adik ada obesiti macam ini, sumber salur darah senang sumbat. Sumbat dengan apa? Sumbat dengan lemak. Okey. So salur darah yang pergi ke jantung itu jika sumbat dapat serangan jantung. Boleh mati ni. Okey. Bila salur darah yang pergi ke otak, okey, sumbat, adik dapat penyakit angin amak, that means lumpuh separuh badan. Tak boleh cakap. Ini semua komplikasi yang bakal akan datang jika adik tak kurus berat badan. Takut. Memang takut. That's why sekarang doktor nak pesan kena berusaha untuk kuruskan berat badan. Mana exercise? Perlahan-lahan lah exercise. Jalan saja pun exercise. Mana gym? Jalan saja pun boleh. Tak perlu gym. Dah nak pergi gym, nanti cepat kurus. Jika boleh, okeylah. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Cikibum FM. Macam mana Lion? Awak mesti nak tahu keputusan hasil usaha Safri dan Khairi kan? Yelah, jom kita tengok. Kawan-kawan pun tak sabar nak tengok kan? Jadi sekarang mari kita tengok turun ke tak turun berat badan mereka ni.
Okey, jom Safri timbang. Dah buka kasut? Dah. Naik. Wah, turun juga kan berat badan mereka? Betul tu Cia, mereka berusaha tahu untuk mendapatkan keputusan macam ni. Betul tu. Contohilah semangat dan usaha mereka. Mana tahu kawan-kawan pun boleh jadi macam mereka juga. Okey Cia, apa kata kita bawa dua-dua orang tu ke sini? Syafri, Khairi? Hai Syafri, Khairi. Hai. Saya nak tanya, apakah perasaan kamu dua orang selepas mengurangkan berat badan? Seronok kerana tidak diejek kawan. Handsome. Okey kawan-kawan, kita dah sampai ke hujung rancangan ni. Kita jumpa lagi di waktu dan hari yang sama. Ahad 10.05 pagi, TV2, Eksplorasi Ekspresi bersama Ciki Pom. Bye.